Ya Allah, Assalamualaikum. Hi guys. So, kita nak buat, hari ni kita nak vlog the day what I eat during Ramadan. So, kita nak start dengan sahur. Sorry guys, macam muka macam apa, tak ada tip mata ke? Tak confident lah malam-malam buat, pagi-pagi buat ni. Okay god. So guys, kita nak buat sahur apa? Ada pinggan, cantik kata orang ni pinggan ke apa, tapi I beli dekat JBR USJ 19 tu. Okay, function RM5 je no. Sebab I ada banyak pinggan kayu, tapi pinggan kayu tu I tahulah kalau guna microwave lama-lama dia akan retak. Itulah mahal pinggan-pinggan mangkuk kayu tu retak. So kita nak letak ni, I ada buat shopping haul baru-baru ni. I beli nasi goreng jasmani. So yang ni yang terakhir, yang lain semua dah habis. Nasi goreng kampung yang tak tengok lagi review, nanti korang tengok. So terpicit-picit macam ni. Okay, lepas tu buka. Kalau buka sikit you letak microwave pun boleh, tapi biasa I suka letak dalam pinggan dulu supaya lebih corak apa? Sebutir-sebutir tu dia tak lembek. Biasa kalau panaskan dalam plastik tu dia lembek sedikit sebab wap dia terpukul. Nak makan macam ni pun boleh, tapi sahur-sahur ni kalau makan sejuk tak lalu. Ada ikan bilis. Nasi ni boleh tahan setahun dalam pack kalau korang tak buka lah. Okay, so dan kita nak letak hotdog ni. I beli dalam vlog details pula, I baru defrost dalam vlog My Kasih Masa RM1 I beli ni. Lama gila tak makan hotdog ni. Ni hotdog budak sekolah, hotdog murah je. So ini I panaskan dalam microwave 1 minit 30 saat. Jadi I masak dah 3 ketul, I masak guna air fryer. Okay, okay guys, alhamdulillah kita dah panaskan dan kita potong-potong hotdog siap-siap. I potong dulu baru masukkan air fryer selama 3 minit je. Sebab kalau kering sangat, kalau lama sangat jadi kering tak best. So siapa yang cipta benda ni ya? Oh my god, I tu I buat review. I tak review lagi tapi I dah beli, I dah unboxing sambal penyet. Terbalik sebab I dah potong terbalik, sorry guys. Okay, satu lagi adalah sambal hitam. Dia nama yang sama, cuma nama sambal yang lain. Yang ni kan guys, you makan nasi panas, nasi putih, telur mata dengan yang ni pun dah kenyang. Sedap gila. Okay, I tak nak campur-campur, so I rasa nak ambil sambal penyet dia. Okay guys, tak cukup lagi. Walaupun dah nasi goreng kampung dan ikan bilis, kita tak ikan bilis ni, personally I lebih suka yang ni sebab dia lebih murah. Dan I rasa dia tak sesedap Cik Noh, tapi dia lebih murah dan I rasa affordable gila. Ya Allah guys, yang ni dia ada 4 flavor. Yang biasa, extra pedas juga tom yum. Yang biasa je power. Cik Noh punya lebih banyak ikan bilis, dia lebih mahal. Tapi bagi I okey je Noh. Okey je ikan bilis dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kan produk-produk ni kalau minat saya akan sediakan dekat dalam video. Okay, dan kita ambil air soya je sebab mengenyangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi my favourite nasi segera Jasmine bukan yang kampung punya, tapi nasi goreng cili padi ayam dia dan cili padi daging dia sedap. Nak buat sambal penyet guys. Banyak kok portion dia untuk seorang. Tengok portion dia. Untuk seorang buat banyak. Nampak kecil je dalam paket tadi kan, sebab dia dah compress. Pedas ke sambal ni? For me tak pedas sangat pun, biasa-biasa je.
sama hitam dia ni. Ada sikit lah. Sedap no. Dia pedas sikit lah. Tak nampak ke tak korang? Macam sama dendeng sikit. Tak, sorry. Yang tu lagi pedas. Dia lebih kepada masin-masin. Masin-masin kicap. Sedapnya.
Assalamualaikum. Hai guys. So kita sekarang nak tengah more sampai pukul 1:30. I memang tidur lambat. Dalam pukul 2:30 punya tu baru tidur. Tak tahu kenapa. Dah tu ni kan suka tengok TikTok apa semua. So tadi kita dah masak guna air fryer ya. Ini adalah barang-barang kita antara barang-barang kita beli masa kita buat vlog My Kasih My Sara RM100 dekat Matahari Mall. Itu first time shopping dekat Matahari Mall. Yang kita tengok okay. So semua ni lah produk-produk Ramly. Kita ada wedges, dan ada curly fries macam ala McD tu, tak rasa sedap ke tak, Allahualam. Dan ada nugget tempura ayam je. Dan my favourite yang I memang selalu nak, kalau boleh nak beli tapi mahal, takut nak beli, beef nugget ni memang sedap. I rasa memang tak jumpa brand lain yang ada beef nugget macam ni. Okay, Ramly je. Dan produk-produk Ramly memang rata-ratanya mahal. Okay, so I packkan dengan I punya sauce. This is my favorite sauce ever. I ada lagi 3 stok dan ni dah nak habis dah. I suka sangat sauce ni. Cuma sauce ni membuatkan I macam cepat nak tercirit. Bukan sebab bagus lah tercirit kan kita membuang benda-benda kotor dalam badan kita tak. Ni macam I rasa dia macam catalyst untuk merangsang membuang supaya perut kita lebih ramping. So guys, sebelum makan I nak buat thumbnail kejap. So sambil-sambil makan tu biasa I tengok TikTok ataupun tengok YouTube. So sekarang ni kan I suka lah cerita drama Jepun ni, drama Chinese ni. Ruyi in the place. Yang ya, pernah tengok tak? Dia kisah macam gundik-gundik dalam istana dan drama-drama diorang lah untuk menjadi empress or so whatever nya tu lah. Suka tengok. Yang ni daging nugget I dah selalu makan lah. Memang sedap. 10/10. Yang tak pernah rasa, yang suka makan daging patut try. Tapi agak mahal sikit, 20 lebih. Tempura ni pun sedap. Tapi bagi I ada tempura ayam, nugget ayam lebih affordable. Tapi memandangkan ini bukan duit I, duit kerajaan kan. So why not I guna beli benda-benda yang mahal sikit. Okay, ini first time I makan Ramly punya wedges. Somehow sedap. Tak masin sangat. Orang kata dia well seasoned lah. Dan dia punya potongan pun besar-besar macam ni. Cheese dengan cheese pun sedap. Tapi cheese I dah nak habis. Kita buat vlog makan puasa kan. Dia macam review pula. Dan dia punya kentang ni pun I first time. Sedap je. Tapi dia punya rempah tu tak macam KFC McD punya. Bagi I McD punya sedap. Tapi cara masakan pun mainkan peranan penting kan. Macam McD I believe dia guna deep fry. Macam I ke semua makanan ni I guna air fryer je senang. Sedap. Rasa pedas sikit. So guys, lupa I punya eye dah siap bancur dah. Ni lah eye collagen eye kecantikan eye. So basically I letak apa dalam ni? I letak collagen by Alif Shukri ni. Okay, ini botol yang ketiga I minum. So far tak tahulah, okay kot. I don't know. Can you see it? I don't know. Okay, and then I campurkan sekali dengan madu korang ni. I ada banyak jenis. Tapi yang hari malam ni I campur dengan aloe vera. Okay. And last but not least, I campurkan dengan chia seed. Yang ni I beli kat Econ Shop je. Yang dua tadi tu kat Shopee. Yang ni kat Econ Shop RM2 lebih je. Dekat Guardian Watson, chia seed premium organic dia orang tu sampai belas-belas ringgit no. Dekat Econ Shop RM2 lebih je. So bila tak chia seed, kena tunggu dalam 5 ke 10 minit lah supaya chia seed tu kembang. Bagus lah chia seed tu, dia putus pula. Chia seed ni bagus sebab dia menyerap water, air. So dia akan membekalkan air dekat badan kita, especially nak puasa kan.
Tapi ingat, nak bancuh dengan collagen al-shukri ni, jangan guna air panas tau sebab ini protein nanti dia hancur. Okay?